Bukan sekadar beli internet, beli SIM card untuk dapatkan kelajuan yang tinggi. Yes, kelajuan yang tinggi tu bagus. Tapi data yang besar pun bagus juga. Korang kena sedar satu benda. Contoh aplikasi seperti YouTube. Kalau internet laju, dia akan bagi satu kualiti gambar yang tinggi. Definisi yang tinggi. Bila kualiti gambar tinggi, data akan pakai lagi banyak. Jangan mudah tertarik. Data kecil tapi speed sentiasa laju. Ini jahat. Ini boleh buat korang tak cukup pakai. Korang bayangkan internet tengah laju gila. 1000 Mbps. Pagi, petang, siang, malam. Laju je memanjang. Korang rajin buka YouTube. Dalam sedar tak sedar, korang pengguna YouTube biasa yang mungkin tak tahu setting dia punya resolusi. YouTube dekat handphone dia buka Full HD. Mungkin dia boleh buka 4K. Tengok handphone lah. Dekat situ, daripada Full HD saja dah pakai, contoh, kalau 200 MB data. Kalau dia HD, mungkin 100 MB data. Dekat situ ada perubahan guys. Korang tengok lah setting dia. 360p, 720p, 1080p. Tiap resolusi memberikan jumlah data yang berbeza. Okay? Dia memerlukan jumlah data yang berbeza. Sebab tu kalau internet korang sentiasa laju, YouTube ataupun banyak streaming service, dia akan cuba naikkan kualiti paling tinggi berdasarkan kelajuan yang ada ketika itu. Bila benda ni berlaku, maka data korang asyik tak cukup je lah. Sebab tu kalau internet dah laju, data kena besar. Nanti sendiri pakai tak cukup, tahu pula bising. Sebab tu saya selalu recommend sekarang ada plan internet serendah RM35 dengan 600GB data, tak ada pecahan data, tak ada sekatan kelajuan, boleh hotspot. Dia murah gila dan data dia besar gila, tak ada sekatan kelajuan. Roger dekat bio atau klik dekat link.